Assalamualaikum. Hai hampa semua, bertemu kembali dalam channel vlog aku. Untuk video kali ini aku akan share kepada hampa manakah esok aku ada larian kebenaran di DBKL. Macam sebelum ni aku join larian MPKJ half marathon. Untuk event kali ini kebenaran 5km aku lari secara santai. Kebetulan pula adik aku ni join larian. Ni sekarang ni aku tengah tunggu adik aku. Dan lepas aku tunggu ni, kami semua akan pergi ke DBKL Square untuk collection kit. Okay, let's go. Gimana? Inilah dia aku ni nak join kebenaran. Ini kali ke berapa dah kalau lari? Kali yang keempat. Yang keempat? Kat sini? Ada yang biasa je lari. Okay, je Okay, kita dah sampai dah pekarangan DBKL, DBKL Square. Okay, kita nak collection baju. Tunjuk receipt dulu sebelum kita dapat collection baju tu. Jom, ramai orang petong. Okay. 0368. Lawan ni 312. Mampu Okay, nanti kita lari kat sini depan ni. Pasaran terbang. Lari tu fun run je kan. Apa tujuan yang untuk larian kebenaran ni? Nak je, dia macam pembukaan untuk Papa Zola the movie. 3, 6, 7, counter 3, 0, 3, 6, 8. Terima kasih Itu saja, masih. Kau makan dia lepas ni. Tunjuk sikit apa yang kita dapat hari ni. Kita dapat emas. Dapat arah. Tak apalah, dia harap kita dapat baju. Okey, macam biasa pukul 5.11 aku dengan adik aku akan pergi event kebenaran, event larian 5km. Pagi-pagi dah bunyi dah. Okey, untuk event ni kita starting line 6.45. So kita tunggu kat sana. Order nasi, lepas tu ada orang dah sampai dah kat DBKL Tower. Ni elok tengah tunggu solat subuh ni. Okey, macam biasa kat sini ada event, rata-rata event sini ada event Papa Zola, ni Farhan event, ni friendship ada,
Larian friendship pun ada. Banyak lah. Tak tahu ada lagi tak yang lain organize. Kita ni pelari konten Zik. Dari konten je. Apa nama? Ha? Punya apa? Vlog. Tengok sikit. Kita masuk dalam tu. Ikan. Ha? Ikan haram. Salam hormat saya kepada semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih untuk Cik Faizul Tourism Administration Biro Pelancong Taiwan Malaysia. Dengan tujuan ini kita pelepasan yang kedua Pelepasan yang pertama ni Aisyah macam mana kat sini dah lah. Tengok start finish tu kat depan tu. Cakap Bawa 30 minit. Bawa 40 minit. Wow. Santai. 30 minit tu laju kot. Adik tak sabar nak lari dah pukul 7 lah ni. Adik tak sabar mengantuk lah. Habis rak. Kenapa? Kata-kata kebenaran. Benar. Tak pernah benar. Bila dia Inilah. Bela sudah terlepas. Bela sudah terlepas. Saya tengok bela. Saya tengok bela ni. Rombongan cik kio. rombongan kebenaran. Ramai je. Rombongan. Menu hijau sikit boleh lah. Itulah. Awal-awal ni memang tak ada apa-apa. Lari. Lari. Ramainya orang. Lagi tepi ni. Oi, benda patah balik. Oh, sorry. Banyak orang. Mana adik? Okay adik? Cari fotografer. Mana fotografer? Bukan? Ya. Wah, payah. Dia nak cari yang orang pun payah. Okay adik. Gentuk Satu kilometer. Nah, adik.
Jangan main orang. Nanti. Dua kilometer. Saya bangga. Apa itu? Aduh. Ah. Okey. Ya. Nah. Nak sembang dengan siapa orang tak tahu. Tak jauh lah. Sikit power weh. Dah. Sampai dah. Kita sampai tu ni. Relax je. Tengok kaki Amal. Sekejap. Jangan tengok mata, tengok depan. Sebab kali kita tengok orang posisi dia macam tak nak sampai. Adik hang bawah. Adik, tengok adik. 170. Oh, dah pergi pelan. Adik pelan. Lari je lah. Bagus. Pak Haji pun lari tau. Parah. Pak Haji tadi yang main-main. Dia pun nak sihat macam kita juga. Lama guna. Ha? Lama guna. Dia tambah hari pusing tak? Tak apalah. Yang bujuk. Makan. Okay. Okey, 4 km dah berlalu. Tinggal satu tu. Satu lagi. Settle dah. Satu lagi, satu sikit. Kalau nak berderas pun tak apa. Kalau larat. Tu kamera banyak depan. Ni dekat ujung-ujungnya banyak. Bang. Okey, thank you. Oh, kenyang dulu. Ada lagi. Sikit lagi. Go. Come on.
100 meter je dik. Boleh lah pulang belakang. Nak dah. Ya. Okay dik. Come on dik. Sini dik. Dik, dik. Tak cukup ni. Bagi habis. Dik. Tunggu. Tak cukup. Dik, tunggu ikut abang. Untuk pastikan kes-kes sebelum berlaku memang kali berlaku dalam tengah-tengah ini selalu Ya. Tengok jam. lepas pandang ramai roti. hari kami ingatkan kepada anda pastikan menjaga anak anda dalam tempoh ini bagi pastikan mereka tidak berpisah dengan anda dan pastinya kebesaran pasti berlaku bila kita berpisah dengan anak. Sahabat! Hai di sini pemerintah. Mai. Nak ambil meja punya pasal. Oh je. Penat? Penat. Okey. Cukup? Ya. Seorang lah adik? Family lah. Family lah? Family tinggal. Tinggal? Oh apa ni? Tak ada. Okay. Habis air habis lah. Minum lah. Minum. Mai lagi ni. Oh no. Tidak ni yang batok ni 5 kilo kau. Nanti ada tak berhenti sekejap ni. Siapa yang sampai tu patah-patah balik. Aku lagi suka. Yang naik yang dah tu. Ada rasa tu. Kita lupa. Di mana bapak kau? Oh boy. Mana ayam? Mana bapak? Jom abang. Makan. Okey. Kata. Dapat. Ya. Kalau tak dapat aku pergi makan je. Kita movie first. Nanti saya masuk IQ ni lah. Terima kasih kak. Okey, ambil. Terima kasih. They like autumn. So later, Abbas and Arana will share about their experience. Alhamdulillah dapat juga run kebenaran. Lawa je. Meja dia. Apa dolar. Apa betul lah? InsyaAllah. InsyaAllah. Tengok dengan abang. Okey. Kebenaran takkan pernah tipu. Saya sebut kebenaran, sebut game on. Kebenaran? Game on. Terima kasih. Juga ke depan. Saya jalan ke hotel. Macam mana feedback ni? Okey. Ya, Dia, Kono ha. Dia ramai sikit kan. sayang pace tak cukup. Allah, bukan pace, kilometer. Kilometer cukup. Tapi dekat kilometer tu dalam Sarawak
cukup tak? Okey lah. Dekat jam cukup. Jam cukup. Strava dia tak cukup. Dah cukup 3 ni. Tapi abang cukup. Cukup. 3. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sebab menonton. Dan kalau ada apa pendapat, sila komen kat bawah. Jaga diri. Assalamualaikum.